Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najatul Azhar binti Aziz. Nombor kad menteri KAD 24060751 binti Jun 2024, SEM 3 kelas 2. Okey, pada hari ini saya ingin bercerita tentang kisah Lily si kucing dan Mimi si tikus. Ini merupakan buku yang direka oleh saya sendiri. Okay. Siapa nak dengar? Okay, semua orang nak dengar. Buku surat yang pertama terdapat isi kandungan dan pengenalan ringkas. Isi kandungan, tajuk Lily si kucing dan Mimi si tikus. Cerita ini dia lebih kepada cerita haiwan dan persahabatan. Sasaran pembaca kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Tema dia persahabatan dan tolong-menolong. Pengenalan ringkas dia, Lily ialah seekor kucing kecil betina yang ceria dan suka bermain. Mimi pula seekor tikus kecil yang suka mengumpul makanan kecil seperti biji dan kacang. Kucing dan tikus biasanya bermusuhan, tapi tidak untuk kali ini. Okey, jom kita mula bercerita. Di taman hijau yang cantik, tinggal seekor anak kucing yang bernama Lily. Lily suka melompat, bergolek dan mengejar daun. Tapi dia selalu bermain sendirian. Suatu pagi, Lily terdengar bunyi kecil. Cip, cip, cip. Bunyi apa tu? Itu merupakan bunyi seekor tikus kecil comel sedang mencari bijian untuk dimakan. Selepas itu, "Kamu siapa?" tanya Lily kepada tikus kecil itu. "Saya Mimi," jawab tikus kecil itu sambil memegang bijian yang dikumpul. Seterusnya, Mimi bertanya kepada Lily, "Awak tak makan tikus kan?" dengan sedikit takut kepada Lily. "Hahaha, saya tak makan tikus lah. Saya cuma nak berkawan," jawab Mimi. Lalu mereka berjabat tangan. Hari demi hari, bulan berganti bulan. Lily dan Mimi semakin rapat. Mereka bermain bersama-sama, melompat, berkejaran dan mencari makanan bersama-sama. Tetapi haiwan lain tak percaya. "Kucing dan tikus tak boleh berkawan," kata tupai tua. "Betul tu," jawab anak. Tapi Lily dan Mimi tetap bermain. Pada suatu petang, Mimi terperangkap dalam sangkar besi. "Tolong! Tolong!" jerit Mimi. Dari jauh, Lily berlari secepat mungkin ke arah Mimi. Selepas itu, Lily membuka sangkar dengan cakarnya yang tajam. Lalu pintu pun terbuka. Mimi keluar dan peluk Lily sambil berkata, "Terima kasih Lily, awaklah sahabat sejati." Haiwan lain pun yang menyaksikan peristiwa itu sangat kagum. Mereka mula percaya bahawa kucing dan tikus boleh menjadi kawan. Akhir cerita, kini semua haiwan berkawan, tidak kira besar atau kecil, cepat atau perlahan. Apa yang terjadi kepada Lily dan Mimi? Cuba teka jadi apa? Mereka tetap menjadi sahabat yang paling ceria di taman hijau tu. Okay.
Daripada buku cerita Lily si kucing dan Mimi si tikus, pengajaran yang boleh kita perolehi ialah, yang pertama, kawan yang baik akan menolong kita dalam kesusahan. Yang kedua, kita jangan nilai seseorang hanya dari rupa atau jenis. Dan yang ketiga, persahabatan akan wujud tidak kira dengan sesiapa pun itu. Akhir sekali, kepentingan perkembangan kemahiran bahasa, komunikasi dan penulisan awal kanak-kanak yang boleh diperolehi daripada buku Mimi si kucing dan Lily si tikus ialah kemahiran bahasa. Kanak-kanak dapat belajar bahasa baru seperti nama haiwan dari segi tindakan dan emosi. Dengan ini dapat meningkatkan lagi pembendaharaan kanak-kanak, membantu kanak-kanak mengenal dan memahami konteks bahasa dalam situasi sebenar. Contoh, tolong kawan, berani dan berbaik. Selain itu juga memperkukuhkan kefahaman pendengaran dan bacaan. Seterusnya, kemahiran komunikasi. Kanak-kanak dapat mempelajari menyatakan pendapat dan perasaan. Dengan ini dapat meningkatkan keyakinan untuk bercakap dalam kumpulan. Kanak-kanak dapat belajar mendengar dan memberi respon dengan sopan, serta dapat mengembangkan kemahiran berfikir. Selain itu, akhir sekali, kemahiran penulisan awal kanak-kanak. Mereka dapat menguatkan kemahiran motor halus melalui aktiviti melukis atau menulis. Seterusnya dapat meningkatkan kesedaran tentang bentuk huruf dan bunyi. Dan akhir sekali, dapat membina asas untuk menulis cerita sendiri secara ringkas. Dengan ini berakhirlah sudah kisah Lily si kucing dan Mimi si tikus. Sekian, terima kasih.